Kita mula ajak riak hak teruk sekali. Riak hak teruk sekali gapo? Dia kata dan bahwasanya riak yang lebih besar, hak besar kali riak, iaitu riak munafik. Riak munafik ini besar kali. Apa makna riak munafik? Dengan muzahirkan imej pada ketika hatinya kafir. Ni riak hak tinggi sekali. Bila duduk dengan orang Islam, tunjuk kata dia Islam, tapi hakikat dalam hati dia kafir. Maka ini lebih besar pada syirik yang nyata. Munafik dengan syirik, mana lebih teruk? Munafik. Sampai tu neraka orang munafik duk patasi. We ingat molek dia, hak ni munafik imej dia, munafik imej. Bukan munafik amalan. Munafik ada dua, munafik imej, munafik amalan. Munafik imej hak dak lati tu. Zahir dia Islam, hakikat dalam tu kafir. Ini munafik imej. Ada munafik amal. Munafik amal lagu mana? Kecek, bohong, janji tak betul, kena amanah. Munafik kau tu, tapi munafik amalan. Hati tak ada munafik. Dia ayatul munafiqi salasun, kita ada baca, iza haddasa kadzab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khon. Dia tu munafik amalan. Takut juga tu pun, tapi tak setakut-takutnya hak ni. Hak ni riak hak hakiki sungguh. Dah, depan orang Islam tunjuk kata dia Islam. Bawa belakang cicir. Ni supaya munafik masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan munafik sampai hari kiamat ada. Ni hak takut sekali. Masa duduk dengan kita mani, tapi bawa belakang kita cicir. Ni takut. Ni setinggi-tingginya yang kata. Yang kedua, riak dengan ibadat yang wajib. Ni tak keluar pada agama, saat ni keluar pada agama. Munafik ni neraka terus. Kalau orang munafik neraka, Tuhan kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duk lapis yang rendah, yang patak sekali daripada api neraka. Ni tak ada kacau banyak. Tak ada kacau banyak. Adapun riak yang kedua ni tak tu baik pada agama. Riak dengan ibadat yang wajib. Duk tunjuk-tunjuk dengan ibadat wajib. Mayeh deh, mayeh fardu tu. Seperti mereka yang sembahyang zuhur ia di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyi seorang diri, nescaya tiada ia sembahyang. Buat depan orang mayeh, buat tak ada orang tak mayeh. Riak. Ni riak dengan amalan yang wajib. Takut ni. Sebab apa boleh kata takut? Sebab jadi hapus. Pas dia hapus hak wajib, siap. Ya. Allahu akbar kabira. Kita buat wajib nak lepas tutup teh. Allah Taala tutup kita. Nekeh tak kita suruh buat. Tak buat tak lepas. Pas jika pergi buat dengan riak, lepas dia tak lepas. Dan jadi hapus nak lepas ke mana? Buat ni takut ni deh. Waktu kita berdoa ayat saat ni deh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh mereka melainkan suruh buat ibadat dengan tulus hati, ikhlas hati kepada Allah. Ambil katanya kita kena isi hati mulai. Hati ni kita kena isi mulai. Payah kena lawe. Ia kena lawe. Sebab nanti tu dia duk jolok semua, duk jolok. Sepuluh cacing duk jolok, bertekak dah, jolok.
Jolok hati kita nak kita ni berasa riak. Nak kita ni kurang ikhlas, nak kita tinggal ikhlas hidup jolok macam. Maka kita kena lawan, kena mujahadah. Dia mari lagu tu kita kena tolak selalu dah. Mari suruh kita niat kata kerana demo tu kerana demo ni kita tolak lalu dah. Sama ada usikku lah. Aku buat kerana Allah. Budak itu. Lawan semua dah. Kita tak lawan kat sudah lah. Buat tali hidung dia kat siap. Ikut dia heret. Tak? Itu hak tu hak yang kedua. Yang ketiga, riak yang lebih kecil, iaitu bahawa tiada riak ia dengan fardu. Fardu tak apa, maya fardu kemah molek kerana Allah. Boh ke riak ia dengan ibadat yang sunat. Ni riak dengan ibadat sunat. Fardu alhamdulillah. Tapi hak sunat dia riak. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadat yang sunat itu. Duk depan orang sunat maya. Bo tak ada orang, tak ada maya sunat. Waktu kita royak pada minggu lepas, maya sunat rawatib. Di rumah molek kan ke di masjid? Molek di rumah. Hari ni boleh kata molek di rumah. Sebab dia jauh daripada riak. Tapi kalau kita buat di masjid nak jadi riak, malaikat kita boleh jaga hati. Kalau kita buat kerana orang, depan orang kita maya sunat, tapi buat tak ada orang, tak maya sunat. Ini hak tuai kita penawar kata. Takut bak maya sunat ni nak orang tetap, orang ada orang tak ada pun dia tetap semua sunat dia. Hati ingat molek dah. Ni for anak-anak kita ni, anak murid kita ni, kita paksa kalau duduk pondok di rumah kok sunat kena maya. Paksa suruh maya. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, paksa suruh maya. Dua lagi sunat subuh. Tak semaya tak boleh bagi kita. Tapi haraplah kita dah ajar dia baru. Tapi satu hari pun bila dia besar, dia lekat sendiri, tak ada kena orang duk turut dia. Dah haraplah gitu. Malah mana kita lekat sendiri, dapat orang ke tak dapat orang kita semaya. Itu tanda keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tu deh, benda sunat ni ya gitu. Tak ada punya rajin benda sunat, malah. Tapi dengan ikhlas ni sebenarnya power duk tolak kita buat dia. Ada power dah. Supaya ada orang yang tolak kita buat. Kalau tak buat sehari, puasa susah. Puasa sedap, puasa sedap pula, puasa susah hati tak buat. Dah. Tu. Kalau itu, ini adalah satu riak. Mudah-mudahan kita jagalah. Insya-Allah minggu depan kita masuk sebab riak. Apa boleh orang seorang itu riak? Apa boleh orang seorang itu riak? Dia sebut 3 sebab. Dan kita akan sebut pula ubah dia. Nak ubah ni dia kena tahu sebab dia. Oh kita ini boleh kecil mani. Nyakit kecil mani, tahu dah nyakit kecil mani. Sebab apa Sebab terlajak makan mani. Bah nak ubah dia